Lelaki yang menyamar sebagai penghantar makanan didakwa di Mahkamah Session Naikuru Melaka hari ini atas 4 pertuduhan melakukan jenayah ragut membabikan wanita dan warga emas. Tertuduh Ahmad Rizkan Jaliluddin, 31 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Hadriah Siri. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan rompakan ke atas harta milik seorang wanita Indonesia dengan melarikan beg tangan mengandungi telefon bimbit serta barangan lain dianggarkan bernilai RM2,500. Tertuduh turut didakwa melakukan rompakan 3 wanita lain termasuk warga emas masing-masing berumur 27, 49 dan 70 tahun yang dilakukan dalam daerah Melaka Tengah. Perbuatan itu dilakukan di Jalan Rumah Pangsa Bacang Permai dan Kaki 5 Pasaraya di Bacang dan Peringgit pada 23 Februari serta 22 dan 23 April lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 392 Kanun Kesesaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun dan dikenakan denda atau sebat. Pendakwaan kendalikan Timbalan Pendau Raya Wardah Izhar dan Muhammad Ihsan Nasaruddin mencadangkan jaminan sebanyak RM120,000 bagi keempat-empat pertuduhan. Bagaimanapun peguam mewakili tertuduh Umar Zulkarnain merayu jaminan rendah bersama 2 orang penjamin. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikad jamin RM32,000 bagi kesemua pertuduhan dengan 2 orang penjamin serta syarat tambahan perlu melapor diri di Balai Polis setiap bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 17 Jun depan.